kelestarian. Suka untuk saya kongsikan juga di sini bahawa kalau tuan-tuan dan puan-puan rakan media dapat lihat, pembaziran bukan hanya pada buangan sisa makanan, macam mana kita nak olah penggunaan makanan tu untuk penggunaan yang lain. Saya ambil contoh paling mudah, apa yang kita dah buat sekarang. Dalam setiap masakan mesti ada penggunaan telur. Dan selama ni kulit telur tu dibuang macam tu saja. Tetapi kami di Tenera dan tim mula mengambil pendekatan, kulit telur tu kami simpan, kumpulkan, keringkan dia dan hancurkan dia. Dan hasil daripada itu kita gunakan untuk pembajaan di kawasan landscape kita. Kita guna pakai. Antara contoh yang lain yang kita dah usahakan, chef dan juga tim di dapur, bila potong buah oren dan juga nenas, kulit nenas tu kita gunakan untuk buat enzim. Enzim ni kita gunakan untuk sekarang ni kita dah tak beli chemical untuk flush out lemak di dalam saluran dapur kita, pipe kita. Setiap malam tim saya akan tuangkan enzim ni yang kita buat sendiri dan untuk lancarkan pergerakan saliran di dalam pipe kita lah. Jadi ini antara inisiatif kecil yang kita buat, tetapi dalam masa yang sama kita lihat ini adalah satu permulaan yang baik untuk kita sama-sama menjaga kelestarian alam sekitar di negeri Selangor.